bawa satu benda yang bagus mengenai apa ni tak cukup peruntukan. Okey. Now, saya sebenarnya dah pernah tanya dah. Masa PN memerintah, mereka sebenarnya boleh luluskan rang undang-undang untuk memastikan setiap wakil rakyat mendapat peruntukan kewangan setara dan adil. Sekarang ni saya dengar banyak pembangkang yang bersuara. Tak adil, kami tak ada peruntukan. Isu tak ada peruntukan telah bermula sejak zaman Najib Razak. Okey? Iklan sekejap. Saudara-saudari, kalau nak dapatkan madu bunga liar Iran dengan saffron, 300 gram madu, setengah gram saffron anda boleh dapatkan sekarang. Sebab dekat dalam pasaran untuk madu yang kualiti tinggi dan saffron yang kualiti tinggi, ini adalah yang termurah anda boleh dapat. Beli direct dengan kita RM36 sahaja. Hubungi Izzuan. Kalau dekat luar diorang jual 250 gram madu dengan saffron yang kualiti tinggi dalam RM57 ke RM80 untuk satu botol. So kemudian PH masa mereka berkuasa, PH tak mahu buat dan tak mahu ubah benda ni. Dan ketika PH berkuasa, ketika itu saya pergi melobi ahli parlimen bersama dengan Olivia. Olivia tak ikut, saya rasa Richard ada. Richard. Kita minta untuk mereka melobi bagi undang-undang anti lompat parti dan juga peruntukan kewangan setara dan adil kepada ahli parlimen. Seorang ahli parlimen UMNO yang lepas tu kalah pada PN16, dia berpangkat tinggi daripada utara. Dia cakap apa tahu? Kita memang tak nak bagi pun peruntukan setara. Sebab nanti kalau kita jadi kerajaan, kita tak nak dia ada duit. Okey. Kemudiannya, selepas itu, PN memerintah. Pakatan Harapan bising dekat Perikatan Nasional yang diorang ni tak ada peruntukan. Soalannya, kenapa masa kau menjadi kerajaan, kau tak nak buat rang undang-undang? Kenapa kau tak nak table? Sebab kalau kau tablekan rang undang-undang tu, kau setuju, pembangkang juga akan setuju. Betul? Kemudian, Perikatan Nasional sekarang ni bising. Oh, kami tak ada peruntukan undang-undang. Semasa kau jadi kerajaan, kenapa kau tak buat benda ni? Kenapa kau tak jadikan ianya satu undang-undang? Kerajaan bertanggungjawab. It is very simple kerajaan. Kita tahu parlimen perlu berfungsi secara baik. Ahli parlimen perlu berfungsi secara baik. Sepatutnya kerajaan kata, beberapa benda ni kerajaan yang bayar. Satu, pusat hikmat. Tapi tidak boleh melebihi berapa jumlahnya. Okey? Kos operasi pusat hikmat. Tetapi tidak boleh melebihi berapa jumlahnya sebulan. Staffing untuk pusat hikmat. Okey, kau nak buat 2 orang ke 3 orang terpulang pada kau, tetapi ada jumlah, contoh, pusat hikmat ni kau cuma ada dapat 8,000 untuk gaji. Gaji itu pula dibayar oleh parlimen punya shared service ke apa benda. Kemudian, setiap ahli parlimen mungkin ada 2 pegawai. Satu mungkin pembantu peribadi, untuk buatlah kau lah driver, kau apa. Satu lagi mungkin pegawai research. Atau whatever it is. Kenapa tak buat? Korang semua dah jadi kerajaan. Sebab sebenarnya ialah, jika ditakdirkan Perikatan Nasional menang nanti, Perikatan Nasional akan buat benda yang sama. Ya, betul. Mereka tidak akan berlaku adil kepada pembangkang. Mereka tidak akan mahu pembangkang ada akses. So the same shit keep happening daripada zaman Barisan Nasional ke Pakatan Harapan, ke Perikatan Nasional, ke Madani. Tidak ada sesiapa yang ada willpower. Dan benda ini akan berlaku. Sedangkan setiap rakyat Malaysia, setiap ahli parlimen dilantik oleh rakyat Malaysia. Mereka kena berlaku adil kepada setiap ahli parlimen. Okey? Dan kalau kau rasa kau tak nak, ahli parlimen tidak dibenarkan untuk memberi sumbangan peribadi. Make it into a law. Okey? Jadi minta semua daripada peruntukan. Tak boleh ahli parlimen ambil peribadi. Salah. Jadikan benda tu sebagai satu undang-undang. Salah. Kalau nak minta bantuan, ada diperkasakan JKM. JKM ada banyak zakat. Apa yang patut. Kan? Perkasakan begitu. So, jadi sikit Anas. Jadi benda ni tak ada siapa pun nak buat. Because you know why? Your politician tak berminat pun nak mengubah keadaan. Tak berminat pun untuk ubah keadaan itu. So that's why satu demi satu kerajaan kita mendengar benda yang sama. Kan, benda yang sama dibahaskan, diberitahu kami tak cukup. Sedangkan korang dah pernah jadi kerajaan. Korang tahu apa yang korang boleh buat. Okey? PH lepas tu menggelupur masa PN jadi kerajaan. PN sekarang dah menggelupur apabila Madani jadi kerajaan. Kenapa tak buat? Sebab you guys memang tak interested untuk buat benda tu. Yang kau interested adalah the first part of benda yang kita suggest.
undang-undang untuk akta anti lompat parti supaya kau tak jatuh nanti seperti mana berlaku sebelum ini. Okey? Pada awalnya kau tak berminat pun. Masa kita buat akta anti lompat kau tak berminat pun, tapi selepas langkah Sheraton baru korang berminat untuk wujudkan benda tu. Sebab apa? Ia berkaitan dengan kuasa korang. Okey? So jadi sekarang ini benda ini perlu diubah. Ahli-ahli parlimen, kau ada 222 biawak hidup dekat situ. Sekarang 220 biawak hidup. Lagi 2 biawak hidup tu dah ditendang keluar. Boleh babi, datang jadi lagi ahli parlimen. Kau buatlah, tak boleh ke korang bincang? Tak boleh ke korang bincang? Tapi kau gunakan sebagai bargaining chip. So benda ini memang sangat-sangat tak patut, sangat-sangat tak betul. Tetapi sejujurnya pada saya, Anas, Olivia, kalau datang ada PKP sekali lagi pun, kita rakyat ni terpaksa makan telur dengan kicap, dengan nasi sebab tak cukup duit, sebab nak bajet. Ahli-ahli politik, YB korang masih boleh makan ketam, masih boleh makan ikan siakap, masih boleh beli ikan tenggiri 40-50 ringgit sekilo, masih boleh makan daging rusa. Hanya kita rakyat kebanyakannya terpaksa berkira-kira kalau kita berada dalam kategori yang tertentu. Betul? Ya. Okay? Sebab itulah mungkin kerana apa itu sebabnya dia dah lost touch dengan reality. Kan? Yeah. So, tapi saya nak anda tengok satu video, kita dijangkakan berhadapan dengan pelbagai krisis. Betul atau tak? Betul. Ya, saya nak tunjuk anda satu video. Tapi sebelum itu saudara-saudari, nampak ini saya punya tadi yang saya minum tadi, yang saya letak tadi saffron madu. Nampak dia dah golden color, dah boleh minum dah. Jangan lupa dapatkan madu saffron, madu bunga liar Iran dengan saffron daripada Izwan pada harga yang sangat-sangat special, RM36, termurah dekat pasaran. You all kalau dapat biasanya 250 gram dijual pada harga RM57 sampailah RM80. So dapatkan kita punya madu daripada Izwan. Hasil jualan kita akan gunakan untuk membantu orang ramai. Okay. Now, Richard, saya nak minta Richard naikkan satu video dan saya nak anda dengar video ini. Ya. Apa yang akan berlaku lepas ini, daripada krisis minyak akan menjadi krisis kos sara hidup kerana barang makanan akan naik. Dan kita tidak bersedia menghadapi ini. Pasal bagi kita masih business as usual. Kerajaan harus lebih serius. Tak nampak serius sangat. Tidak nampak serius kerana semua busy duk main politik. Nak lawan dekat Johor lah, nak jatuh dekat Negeri Sembilan lah, walaupun kita menghadapi krisis yang amat berat. Dan terlalu banyak sangat komiti. Komiti ini, komiti itu, komiti kita tak tahu. Kalau tengok 1997, krisis. Macam mana masa tu? Kalau kita boleh beza dengan sekarang. Beza itu, Majlis Ekonomi, National Action Council, jumpa tiap-tiap pagi. Tak ramai 5-6 orang. Yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri kan? Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Executive Director, masa tu Roton Daim, Menteri Kewangan, si Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri. Every day mereka jumpa, every day tengok kereta jual bawanya, orang belanja macam mana. So it's very fast. Dan ni jumpa seminggu sekali. Terlampau banyak. Dan bukan yang sekarang ni Majlis Tindakan Ekonomi Negara ni, yang chair pun bukan Perdana Menteri kan? Economic Council is chaired by Prime Minister. Tapi dia tak ada daily meeting. Dia weekly meeting. Yeah.